Salam sejahtera, info sukan bola sepak negara. Berikut merupakan kenyataan Tunku Mahkota Johor berikutan dakwaan FIFA akan mengenakan denda kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. FAM sudah ikut proses dan kerjasama dengan FIFA dan Kerajaan Malaysia. FIFA pun dah approve sebelum ini, tetapi kenapa keputusan bertukar sekarang? Apa yang berlaku sampai tiba-tiba ada keputusan macam ini? Adakah ada entiti luar yang terlibat mempengaruhi keputusan FIFA? Lagi satu persoalan, hukuman telah dijatuhkan tanpa memberi sebab-sebab keputusan. Tambahan lagi, FIFA cepat untuk mengeluarkan keputusan tersebut dalam public domain walaupun proses rayuan belum selesai. Wawas in New York, saya berharap FAM akan membuat rayuan secepat mungkin. Ini adalah surat pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara. Takkan kita takut dan nak tunduk dengan individu-individu yang khawatir dengan kebangkitan Harimau Malaya. Lawan tetap lawan, berani kerana benar.